Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal afdalu lirajuli wal mar'ati fasayati. Adapun kain kafan yang paling afdal bagi lelaki dan kain kafan yang paling afdal bagi perempuan, fasayati, akan datang perbicaraannya. Wa sunnah maksulun, dan disunatkan kain kafan itu adalah yang telah dibasuh. Basuh dulu. Li'annahu lis-sadid, sebab kain kafan gunanya untuk menahan sadid. Sadid tu darah campur nanah yang biasa busuk darah campur nanah, sadid. Jadi basuh dulu, sunatnya begitu. Wa ayyabsuta ahsana lafaif, dan hendaklah dibentang kain kafan itu, dan dia boleh dilipat dengan baik tak ada lipat dia keras kotak-kotak, ataupun bila lipat dia tanggal, dia terlalu lembut kan, bila dia bungkus lerai dia balik susah nak diurus, tu tak bagus Dia boleh dilafaifkan, dilipat, digulung, dibungkus dengan baik. Wa ausa'uha, dan dia lebar, cukup lebar. Wal baqi fawqaha, dan ada baki untuk dilipat, digulung di atas mayat tersebut. Dia dibentang, kemudian dibungkus mayat tu, ada balance lagi. Dan cukup. Itu yang bagus cukup untuk digulung-gulung bagi menahan terbuka mayat kain kafan tu. Wa ayyadhara ala kullin, dan boleh menahan kain kafan itu daripada segala, daripada benda ulat-ulat, semut masuk ke dalam, dan boleh menahan cecair-cecair daripada dalam, yang keluar daripada badan, keluar daripada kain kafan. Maksudnya kain tu boleh menyerap kan. Dia boleh menahan daripada benda luar masuk, dan boleh menyerap benda yang keluar daripada badan sebelum dia dapat keluar daripada kain bungkusan kain kafan. Wa 'alal mayyit hanut, dan perlu ke atas mayat itu hanut, wangian. Hanut ni wangian biasa orang buat serbuk celana, serbuk gaharu ke, minyak wangi ke. Kalau kapur barus, kalau dirasakan kapur barus tu wangi, okey lah, boleh juga. Tapi yang sunatnya yang wangi lah, bau celana, bau gaharu ataupun minyak wangi. Wa ayyudha'u al-mayyitu fawqaha mustalqiyan, dan hendaklah diletak mayit itu di atas wangian tadi. Sebelum letakkan jenazah di atas kain kafan, taburkan dulu serbuk celana ke, ataupun serbuk gaharu ke, ataupun minyak wangi ke kan. Jadi taburkan dulu atas kain kafan dia, ataupun kapas ke kan, atas atas kain kafan tu letak kapas, atas kapas tu letak wangian, sama ada minyak wangi ataupun serbuk celana kan. Kemudian barulah letakkan jenazah itu dalam keadaan mustalqiyan, melentang. Wa ayyashudda al-yahu bi kharqatin, hendaklah mengikat dia punya dua papan punggung tadi tu dengan kain perca. Artinya ikatlah dia punya dubur dan kubul tadi tu, ikat sekali dengan dua papan punggung itu, seperti pakai spender ataupun pakai pampers tadi tu. Biasa orang buat dengan kapas kan, boleh je dengan pampers boleh, dengan kapas boleh. Sebab tujuannya untuk mengelakkan apa-apa saja yang keluar daripada dubur dan kubulnya tu, sehingga menembus kain kafannya. Itu ya tujuan dia. Jadi kalau nak pakaikan dia spender, pastikan ikat dengan kuat lah, ya syuddah. Ikat dengan kuat supaya tak terlerai. Kecuali kalau orang tu mati dalam keadaan ihram, tak boleh dah ikat, sebab orang lelaki
Kalau dalam ihram dia tak boleh pakai berjahit. Kalau dia ikat tu dia kira berjahit lah. Ikat tak boleh, tarik tak tanggal kan. Tapi kalau ikat sekali, tarik tanggal lah. Itu boleh. Jadi kalau nak ikat tu ikat sekali kan. Sekali tak simpul lah, tidak simpul. Kalau simpul dia kira berjahit lah. Hukumnya haram. Kalau jenazah itu mati dalam keadaan dalam ihram. Wa yaj'ala ala manafidhihi nahwa qutnin alaihi hanuta, dan hendaklah meletakkan pada setiap rongga-rongga, lubang rongga mayat itu seumpama kapas yang telah diletakkan wangian. Iaitulah lubang rongga, apa dia, rongga terbuka lah. Iaitulah lubang hidung dan lubang telinga. Yang lain tu ada juga lubang tapi tidak terbuka. Jadi 2 lubang je lah yang terbuka. Tapi kalau ada lubang lain, tutup juga dah. Contohnya ada orang masalah pernafasan, dia terpaksa tebuk tengkorak dia tu di bawah halkum dia tu sebagai lubang pernafasan alternatif. Jadi berlubang lah dia punya tekak tu. Itu pun kena tutup. Kena tutup dengan kapas yang diletakkan wangian. Kalau orang yang ada masalah buang air, terpaksa ditebuk perut dia tu dekat bawah. Jadi bila dia meninggal, berlubang lah kesan tebuk tadi tu. Jadi kesan yang berlubang tadi tu tutup dengan kapas yang telah diletakkan wangian. Sama ada minyak wangi ke, serbuk cendana ke, serbuk gaharu ke, yang penting dia wangi. Wa tulafu alaihi lafaif, dan hendaklah dibungkus ke atas jenazah tadi tu dengan dengan balutan. Dibungkus dengan lafaif, dengan balutan lah. Dibalut kemudian dilafahkan, iaitu dibalut kemudian digulunglah balutan tu tadi tu, supaya tak lerai kan. Digulung ke, dilipat ke supaya tak lerai. Tak lerai dengan bungkus betul. Wa tushaddul lafaif bisyadad, dan diikat bungkusan kain kapan tadi dengan syadad, dengan tali. Khauful intishar, takut nanti dia terbuka indal hamdi, ketika dia diusung jenazah tu, takut nanti terlerai kain kapan tu, maka ikat kain kapan tu. Biasa orang ikat pada sendi-sendi lah. Pada sendi bahu, pada perut kan, pada sendi siku kan, pada sendi lutut, gitulah, pada sendi punggung, gitu. Biasanya gitulah. Tapi kalau ikat tempat lain boleh je, yang penting jangan lerai je. Okey, tak ada sunnah yang menyatakan tempat-tempat tertentu, itu hanya adat sajalah, adat. Illa ayakuna muhriman, kecuali kalau jenazah yang meninggal itu dalam keadaan ihram, maka tak boleh ikat dengan kuat. Ikat satu kali, kalau nak ikat satu kali. Kalau tidak, gulung saja kain tu. Pastikan dia tidak mudah terlerai, gulung je. Sebab orang jenazah lelaki dia tak boleh pakai berjahit, maka diikat tu, kalau tak ditarik tak boleh lerai sebab dia dah simpul, itu kira berjahit, maka hukumnya haram. Wa yuhallu syadad, dan dibuka simpulan tadi tu fil qabri, setelah masuk kubur, ikat buka balik simpulan tadi tu. Habis. Masuk masalah baru. Wa mahallu tajhizil mayyit tarikatuhu, nak tuntut daripada siapa? Perbelanjaan tajhiz jenazah. Dan tempat untuk menuntut pengurusan jenazah, pengurusan mayit, tarikatuhu, ialah daripada harta peninggalannya. Harta peninggalannya ambil daripada situ. Jadi sebelum apa-apa, ambil daripada duit harta peninggalannya itu untuk uruskan jenazah, bermula daripada memandikan, sebab itu wajib. Kemudian belanja untuk mengkafankannya, belanja untuk solatkan dia. Kalau masjid jauh, perlu kepada van, upah van, boleh ambil. Sebab kalau tidak nanti tak boleh nak urus kan.
Kemudiannya kalau kubur tu perlu dibayar, itu pun wajib diambil daripada tarikah ataupun harta waris yang dia ditinggalkan tadi tu, ambil dari situ untuk bayar duit kubur, termasuk upah orang gali kubur. Illa zaujatun wa khadimuha, melainkan kalau meninggal tu itu ialah isteri dan juga khadam kepada isteri. Fatajhizuhuma, maka belanja pengurusan jenazah isteri dan khadam isteri itu ala zaujin ghaniyin, tertanggung ke atas suami yang kaya. Alaihi nafaqatuhuma, yang wajib ke atas suami itu menanggung nafkah isteri dan juga khadam isterinya. Fa illam yakun lil mayyit tarikatun, jika orang meninggal itu tidak mempunyai tarikah, tak ada harta, dia betul-betul fakir miskin, sebatang kara lagi tu, fatajhizuhu ala man alaihi nafaqatuhu hayyan, maka belanja pengurusan jenazahnya tertanggung ke atas orang yang wajib memberi nafkah ke atasnya semasa dia hidup. Biasanya budak-budak dah meninggal kan, dia belum sampai had berdikari, maka mak bapak lah yang menanggung dia semasa dia hidup. Maka bila dia meninggal, maka mak bapak dia lah, terutama bapak dia lah yang wajib untuk menyediakan belanja pengurusan jenazahnya fil jumlah secara umum, kan. Fil jumlati min qaribin, secara umumnya mereka yang wajib memberi nafkah kepada orang yang tidak ada harta tadi tu, secara umumnya ialah terdiri daripada qarib, ahli keluarga terdekat, adik-beradik, anak beranak, kan. Wasayyidin, dan juga tuan kepada hamba, kan. Tuan dia kena tanggung hamba dia. Fa illam yakun lil mayyit man talzamahu nafaqatuhu, jika tidak adalah bagi mayit itu orang yang nak menanggung nafkah dia. Contoh dia sebatang kara, kan, dia seorang-seorang, dia tak ada adik-beradik, tak ada anak bini, bapak, semua tak ada, dia seorang dia, meninggal dia. Jadi siapa nak tanggung dia punya tu, nak perbelanjaan pengurusan jenazah? Fatajhizuhu ala baitil mal, ketika itu belanja pengurusan jenazahnya tertanggung di atas baitul mal. Jadi yang wajib bagi baitul mal ialah satu helai sahaja kain kafannya, tak boleh lebih. Kalau lebih jadi haram, seperti mana yang sebelum ni kita dah bincang. Sebab baitul mal tu harta orang ramai, maka dia hanya boleh dikeluarkan untuk perbelanjaan yang wajib sahaja, tak boleh ambil lebih. Jadi satu helai kain saja untuk melepaskan kewajipan pengurusan jenazah orang yang tak ada harta, tak ada waris sebatang kara, gitu. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.